Sebab itulah Puma bila launching tu kena datang, bro, try kasut, bro, best. Bagi saya tak prefer untuk hari-hari. Sebab itulah kenapa Puma ni dia cipta banyak range. Daripada cushion, daripada max cushion, lepas tu ada super trainer, lepas tu carbon plate yang racing shoes. So daripada situ pun kita dah boleh tengok kasut-kasut ni dicipta untuk tujuan tertentu. So kalau saya prefer untuk easy day ataupun recovery day pakai yang cushion biasa, dan kalau race ataupun speed work barulah saya pakai carbon plate. Kalau saya punya favorite untuk daily trainer adalah Velocity Nitro 4, dan kalau macam untuk recovery adalah Max Nitro. Long run saya pakai Deviate Nitro 3, and then kalau macam race saya prefer, dan speed saya prefer Fast R3 ataupun Deviate Nitro Elite 3. Pertama kali kita kena kenal cara larian kita, lepas tu kita kena kenal tapak kaki kita, adakah bentuk kaki kita besar ke, lebar ke, panjang ke, kecil ke, apa semua tu, itu ciri-ciri kasut kita. Lepas tu kita kena try, kena lari dengan kasut tu. Kalau rasa ada kurang selesa, rasa tak kena, kita mungkin perlu pilih saiz yang lebih besar ataupun lebih kecil. Sebab itulah Puma bila launching tu kena datang, bro, try kasut, bro, best.